Pernah tak kau tengah baring nak tidur, mata dah separuh pejam, tiba-tiba, bam! Kaki menendang kuat atau badan macam tersentak sendiri. Kadang-kadang siap rasa macam jatuh dari tempat tinggi. Lepas tu terus terjaga balik, jantung pun berdegup kencang. Kenapa benda tu jadi? Adakah sebab mimpi jatuh atau ada hantu tepuk kaki kita? Tenang dulu. Sebenarnya semua tu ada penjelasan sains yang menarik. Benda ni dipanggil hypnic jerk atau dalam bahasa mudah tersentak masa nak tidur. Ia berlaku bila otot dalam badan kita tiba-tiba bergerak kuat tanpa kita sedar. Macam bila kita terkejut, tapi kali ni bukan sebab orang jerit, tapi sebab otak kita sendiri yang bagi isyarat salah. Biasanya benda ni berlaku masa kita baru nak masuk tidur, iaitu peringkat awal sebelum tidur nyenyak. Otot-otot kita sedang cuba berehat, tapi otak masih aktif sikit dan boom, otak hantar isyarat, otot pun mengecut, lalu terjadilah tersentak tu. Bila kita mula nak tidur, badan perlahan-lahan jadi tenang. Nafas jadi perlahan, jantung berdegup perlahan, suhu badan pun turun. Tapi kadang-kadang, otak salah faham semua perubahan tu. Otak fikir, kenapa badan tiba-tiba lembik? Jangan-jangan tengah jatuh ni. Jadi dia cepat-cepat hantar isyarat ke otot. Cepat, gerak, selamatkan diri. Otot pun terus tersentak. Sebab tu kadang-kadang kita rasa macam jatuh dari tempat tinggi walaupun sebenarnya kita cuma baring atas katil. Saintis percaya ini refleks purba dari zaman manusia dulu-dulu yang tidur atas pokok. Kalau badan mula condong nak jatuh, otak terus aktifkan refleks ni supaya tak terjatuh betul-betul. Hebat kan? Refleks zaman batu masih ada dalam badan kita hari ni. Kalau kau selalu kena benda ni, mungkin sebab terlalu letih atau kurang tidur. Bila badan penat, otot susah nak relax. Terlalu banyak kafein, kopi, teh atau minuman tenaga boleh buat otot lebih aktif. Stres atau banyak fikir, otak susah nak shut down, jadi ia mudah tersalah hantar isyarat. Benda ni tak bahaya pun, cuma tanda badan masih cuba ubah dari mod aktif ke mod tidur. Kalau kau nak kurangkan rasa tersentak ni, cuba tidur cukup. Elakkan minum kopi waktu malam dan jangan main telefon lama-lama sebelum baring. Boleh juga cuba tarik nafas panjang dan relax dulu. Bagi otak masa faham, okey, kita memang nak tidur, bukan nak jatuh. Kalau terlalu kerap sampai ganggu tidur setiap malam, boleh jumpa doktor. Kadang-kadang ia tanda gangguan tidur atau stres berlebihan. Jadi, lepas ni, kalau kau tengah baring dan tiba-tiba kaki menendang kuat, jangan panik. Itu cuma otak kau tengah buat ujian keselamatan. Macam sistem amaran awal dalam badan supaya kau tak jatuh dari pokok masa tidur. Ajaib kan? Refleks zaman manusia purba masih wujud dalam diri kita hari ini. Kalau kau pun selalu kena benda ni, komen, aku pun selalu tersentak. Dan jangan lupa, dunia ni penuh benda pelik yang nampak biasa tapi sebenarnya penuh sains di sebaliknya.